salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faris bin Ibn Abdul Aziz dan rakan saya. Nama saya Haris Zakar bin Saudara Fazli. Dan pada video kali ini, kami akan membesarkan tentang dasar-dasar kokurikulum KPM dan kepentingan pelaksanaan kokurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pensyarah, rakan-rakan yang sudi meluangkan masa untuk mendengar pembentangan kami hari ini. Kami dari Kumpulan Bahasa Melayu B akan membentangkan tugasan yang bertajuk Kokurikulum Teras Pembentukan Karamah Insaniah ke Arah Malaysia Madani. Tajuk ini sangat relevan dengan konteks pendidikan hari ini kerana ia menyentuh soal pembentukan insan. Bukan sekadar pelajar cemerlang akademik, tetapi juga yang berakhlak mulia, berdisiplin dan berperibadi mulia. Jadi, dalam pembentukan kami akan meneliti bagaimana pelaksanaan kokurikulum berpandukan dasar Kementerian Pendidikan Malaysia yang menjadi pemangkin kepada pembentukan karamah insaniah seiring dengan visi Malaysia Madani. Sebagai permulaan, mari kita fahami apa itu kokurikulum. Kokurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan dan wajib dilaksanakan di semua sekolah yang terdapat di negara kita. Ia bukan hanya aktiviti sampingan, tetapi satu elemen penting untuk melengkapi pembelajaran akademik di bilik darjah. Melalui kelab dan persatuan, seperti kelab sains atau persatuan bahasa, pelajar diberi ruang untuk meneroka minat, mengasah kreativiti dan membina pemikiran yang sangat kritis. Seterusnya, badan beruniform seperti pengakap atau bulan sabit merah dapat membentuk disiplin diri, kepimpinan dan semangat patriotisme. Dan dalam masa yang sama juga, sukan dan permainan pula dapat membina daya saing, kerjasama dan ketahanan fizikal. Jadi, sukan dan permainan juga memainkan peranan yang sangat penting. Kesimpulannya, kokurikulum berperanan penting untuk membentuk pelajar yang holistik, bukan hanya cemerlang dari segi akademik, tetapi juga seimbang dari segi emosi, sosial dan rohani serta mental. Dalam tugasan ini, idea utama kami berpusat pada persoalan besar, iaitu big idea. Bagaimana pelaksanaan dan pengurusan aktiviti kokurikulum di sekolah berpandukan dasar kokurikulum mampu membentuk karamah insaniah dalam menjayakan visi Malaysia Madani. Soalan ini sangat penting kerana ia menuntut kita menilai bukan sahaja keberkesanan aktiviti, tetapi juga nilai yang diterapkan kepada pelajar. Karamah insaniah bermaksud kemuliaan insan, iaitu nilai moral, tanggungjawab dan adab yang tinggi. Maka, kami ingin menunjukkan bahawa kokurikulum bukan sekadar aktiviti luar kelas, tetapi satu wahana untuk menyemai nilai kemanusiaan dalam diri pelajar, menjadikan mereka insan yang lengkap dan seimbang. Untuk slide yang seterusnya ialah kerangka dasar kokurikulum KPM. Pelaksanaan kokurikulum di Malaysia berpaksikan dasar dan perundangan yang jelas di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu KPM. Antaranya ialah dasar satu murid satu sukan dan dasar satu sukan satu kelab yang diwujudkan melalui surat perkeliling ikhtisas bilangan 4 tahun 2010 dan bilangan 9 tahun 2011. Dasar ini memastikan setiap pelajar terlibat sekurang-kurangnya dalam satu aktiviti kokurikulum bagi mengembangkan bakat dan minat masing-masing. Dan tambahan pula, Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan Kurikulum Kebangsaan 1997 mewajibkan kokurikulum sebagai sebahagian daripada kurikulum rasmi. Melalui dasar-dasar ini, pelaksanaan kokurikulum menjadi lebih tersusun, terancang dan inklusif bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jari, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan sebagai pendek kata, dasar-dasar ini menjadi kokurikulum bukan sekadar pilihan, tetapi satu keperluan untuk melahirkan pelajar berdaya saing dan berakhlak yang mulia.
Yang seterusnya pula, matlamat kokurikulum berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Matlamat utama kokurikulum adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Melalui penyertaan aktif dalam pelbagai aktiviti, pelajar dapat memupuk kepimpinan, disiplin dan rasa tanggungjawab. Contohnya melalui aktiviti sukan. Mereka belajar tentang kerjasama dan semangat kesukanan. Manakala melalui kelab akademik, mereka mengasah pemikiran kreatif serta kritikal. Kokurikulum juga membina semangat patriotisme dan perpaduan antara kaum. Sesuatu yang sangat penting dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia. Secara keseluruhan, matlamat kokurikulum bukan hanya untuk mencapai markah merit, tetapi untuk membentuk jati diri dan membina identiti nasional yang kukuh dalam diri setiap pelajar. Kokurikulum dan pembentukan karamah insaniah. Sekarang kita lihat bagaimana kokurikulum membentuk karamah insaniah dalam diri setiap pelajar. Melalui kokurikulum, pelajar dilatih untuk menjadi pemimpin melalui struktur hierarki seperti ketua pasukan, ketua patrol atau pengerusi sesuatu kelab. Dari ini, mereka dapat belajar erti tanggungjawab dan disiplin melalui peraturan serta protokol aktiviti yang perlu dipatuhi pada setiap masa. Dalam masa yang sama, aktiviti kesukarelawanan seperti gotong royong atau khidmat masyarakat menanam nilai keprihatinan dan empati dalam diri setiap orang. Seterusnya ialah kokurikulum juga mendorong inisiatif dan kreativiti melalui pelbagai projek inovatif serta melatih pelajar berfikir secara kritis dalam menyelesaikan setiap masalah yang dialami dalam hidup. Semua ini turut membentuk pelajar bukan sahaja bijak tetapi juga beradab, berintegriti dan berjiwa besar. Inilah ciri utama insan yang berkaramah insaniah yang kita mahukan. Kemudian, kokurikulum sebagai pemangkin Malaysia Madani. Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh kerajaan mengangkat 6 nilai utama, iaitu kesejahteraan, kemakmuran, inovasi, hormat, keyakinan dan prihatin. Menariknya, semua nilai ini sebenarnya dapat diterapkan melalui kokurikulum. Sebagai contoh, aktiviti khidmat masyarakat dan pergaulan antara kaum dapat menanam nilai prihatin dan hormat. Kelab teknologi dan pertandingan inovasi dapat memupuk kreativiti dan keyakinan diri. Sementara itu, aktiviti sukan dan permainan mengajar tentang disiplin, kerjasama serta daya tahan yang menyumbang kepada kemakmuran bersama. Jadi, apabila kokurikulum dilaksanakan dengan baik, ia bukan sahaja membentuk individu tetapi juga masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai madani, iaitu masyarakat beradab mulia, sejahtera, harmoni dan aman. Samping itu, terdapat cabaran dan langkah penambahbaikan yang boleh dilakukan. Walaupun pelaksanaan kokurikulum membawa pelbagai manfaat, kita tidak boleh menafikan cabaran yang wujud. Antaranya ialah beban tugas guru yang terlalu tinggi, menyebabkan tumpuan terhadap kokurikulum berkurang. Di samping itu, kekurangan peruntukan kewangan dan kemudahan prasarana turut menjejaskan kualiti aktiviti, khususnya di luar bandar. Ada juga pelajar yang masih melihat kokurikulum sebagai satu kewajipan semata-mata, bukan peluang untuk berkembang. Jadi, terdapat beberapa langkah penambahbaikan yang dicadangkan. Pertama, kita boleh mengurangkan beban pentadbiran guru dan berikan latihan khas dalam pengurusan kokurikulum. Kedua, kita boleh melibatkan PIBG, iaitu Persatuan Ibu Bapa dan Guru, alumni dan komuniti tempatan dalam menyokong aktiviti yang dilakukan. Dan yang ketiga ialah pelbagaikan aktiviti moden seperti e-sukan, robotik dan teknologi hijau bagi menarik minat generasi muda. Kerana generasi muda pada masa kini
agak berminat dengan isu sukan. Dengan pendekatan ini, kurikulum boleh terus relevan dan menarik minat pelajar ke abad ke-21. Kurikulum dan nadi kromosomiah sangat berkait rapat. Sebagai kesimpulan, kurikulum bukan sekadar aktiviti luar bilik darjah. Ia adalah satu medium yang penting untuk membentuk karamah insaniah, iaitu pelajar yang berintegriti, berdisiplin, bertanggungjawab dan prihatin. Generasi yang lahir melalui kurikulum yang terancang ini akan menjadi nadi utama kepada kejayaan dan kelestarian visi Malaysia Madani. Dengan kata lain, pelaburan dalam kurikulum sebenarnya adalah pelaburan dalam masa depan negara. Kerana apabila pelajar dibentuk dengan nilai kemanusiaan dan integriti, mereka akan menjadi pemimpin dan warga yang menyumbang kepada kesejahteraan bangsa dan negara. Oleh itu, sekian sahaja pembincangan daripada kami berdua. Kami berharap perkongsian ini dapat memberi gambaran yang jelas tentang betapa pentingnya kurikulum dalam membentuk pelajar yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tetapi juga unggul dari segi sosial dan kemanusiaan. Dan kami berharap anda semua dapat memahaminya dengan lebih mendalam. Akhir kata, ingatlah, pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari di dalam kelas, tetapi juga bagaimana kita mengamalkannya dalam kehidupan, sama ada di luar ataupun di dalam bilik darjah. Dan terima kasih atas perhatian semua, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sahaja pembincangan pada kali ini. Sekian, terima kasih.